Hai, Assalamualaikum kawan-kawan. Terima kasih sudi kembali ke channel Nuriah Notman yang merakamkan orkid yang berbunga di bulan April. Ini ada dua pokok wanda yang sedang berbunga. Dan satu oncidium di pondok ini. Cherry baby ya ni. Tapi ID sebenar Rihan tak tahu. Kita sambung kawan-kawan. Bunga yang berkembang di bulan April. Ini bunga bakong ya. Ini yang pertama kali kembang di tangan Rihan ialah pokok ini jenis Arachnis. Hybrid Arachnis ya. Rihan tak pasti jenis apa sebenarnya. Tapi ia adalah hadiah daripada kawan FB yang bernama Fazliyatun Daud Masyita. Sekarang dah pertama kali berkembang ni kawan-kawan di Taman Rihan. Ini rupa bunganya. Alhamdulillah sangat cantik. Warna pink-pink lembut. Yang selalu ada Oncidium Dancing Lady. Juga ini Aranda, apa nama dia? Bangkuntian Gold. Mokara Bangkuntian Gold. Ini adalah pokok anak yang tumbuh ya kawan-kawan. Kemarin pucuknya patah. Kemudian tumbuh anak baru. Rihan belum pindahkan lagi sebab akar yang tumbuh baru satu. Dia dah berbunga dulu. Di sini ada dendro kuning dan purple yang sedang kembang. Pagi ni dah kembang Dendrobium Crumennatum, atau kita panggil orkid merpati. Alhamdulillah. Adalah ya, walaupun tak selebat mana, tak selebat dulu. Sayang bunga ni kembang sehari je. Wangi suasana sekitar sini ya kawan-kawan kerana bau bunga ni. Dendrobium anosmum. Ada dua kuntum yang sedang kembang. Dan ada satu lagi kuduk bakal kembang kemudian. Mokara biji Rihan ni dah kembang hampir sepenuhnya ya kawan-kawan. Dan ini adalah spike bunga Wanda Pagar. Jenis orkid tulang lah sebenarnya ya. Rihan tak pasti sangat apa ID. Ini adalah pertama kali nak berbunga. Lama Rihan bela ni sampai dah tinggi. Banyak kali Rihan potong, dia tinggi balik. Kemudian mungkin sebab kita potong pokok pelam ni dah ya. Dah banyak trim dahan pokok pelam. Jadi kat sini lebih dapat banyak cahaya. Kemudian Rihan nampak ni ada 3 spike bunga yang on the way berkembang jadi bunga. Nanti kalau dah kembang bunganya, Rihan update lagi ya kawan-kawan. Sedikit lagi yang berkembang di bulan April. Semalam potong rumput ni, kena sampah-sampah rumput. Dendrobium ni baru-baru belajar bermuga balik ya kawan-kawan.
lepas Rehan pisahkan anak-anaknya. Yang terakhir untuk rakaman April, mukara merah ni pokoknya agak sensitif. Bila Rehan potong sebab dah tinggi, dia nak berbunga balik tu lambat sikit. Tapi Alhamdulillah pokoknya masih bertahan. Sekian sahaja dari Rehan untuk bulan ini. Hingga bertemu lagi di video yang lain. Bye. Assalamualaikum.